Okey. So, sekejap abang tutup. Okey. Baik-baik. Tunggu angkat ni. Ni sekejap. Pegang macam ni. Ni pegang kain ni. Pegang macam tu. Jejak sana sikit. Duduk sana sikit. Aduh. Sikit. Okey. Okey. Assalamualaikum guys. Sekejap abang tutup ni bunyi bising ni. Okey, cakap Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah Jejak dah. Alhamdulillah Jejak dah. Selamat bersunat. So berani ke je? Jejak macam ni je perasaan masa sunat tu. Jejak takut tak? Takut. Takut. Sakit ke? Tak sakit sangat kan? Macam gigit harimau. Apa gigit harimau pula? Mak kata. Mak yang kata? Mak yang kata. Lalu tak nak ambil Erika? Mak yang kata macam kena gigit apa, Dik? Gigit harimau. Gigit harimau? Uish, macam tu. Takut je. Mak yang lu pipin? Tak adalah. Ni dah okey dah nampak. Pegang ni. So, Alhamdulillah. Untuk Jejak kena warded dulu satu malam. Kan? Tidur hospital satu malam. Sebelum sunat. Sebab pagi-pagi tu dia nak bius kan. Nak ditidurkan betul? Betul. Kena cucuk kat tangan kan. Cucuk. Cucuk kat tangan. Sakit lah sikit je. Jangan kuat. Lepas tu masa doktor tu sunat Jejak tak sedar lah. Tak sedar. Jejak tidur kan. Jejak ditidurkan. Dia tidur lah. Kalau dia sedar kan. Memang melinjang-linjang kan lagi kan. Jejak kalau sedar melinjang-linjang lagi betul? Betul. Apa ni? Yelah zaman Abah tu. Masa time zaman Abah sunat tu. Pergi pagi. Klinik kan. Lepas tu dah balik dah. Tengah hari dah balik dah. Petang lagi main layang. Dia punya hebat. Jejak tak payahlah macam tu lah, bahaya kan. Yang zaman dulu ada yang untuk doktor datang rumah untuk mudim kan. Macam-macam pengalaman kan, betul tak? Korang boleh komen macam mana pengalaman masa bersunat tu. Ada apa-apa kejadian yang pelik-pelik ke kan. Tu zaman saya, zaman aku. Zaman arwah bapak aku macam mana pula, lain pula kan. Kena berendam dulu, pergi sungai mandi ramai-ramai. Lepas tu baru bersunat. Betul adik? Zaman sekarang ni dah senang kan. Masuk hospital semua buat elok je. Alhamdulillah. Lepas tu untuk anak-anak istimewa, nak OKU lah. Macam Isaac ni, macam Jejak ni. Kalau kos-kos semua ditanggung. Alhamdulillah. Bantuan lah. Ada bantuan kat situ. So, Jejak pun so far tak ada demam, tak ada apa, kencing semua okey kan. Betul tak? Sekarang ada rasa sakit lagi? Tak ada dah? Tak ada. Tak ada dah. Nak kencing ada rasa sakit lagi? Tak ada dah. Tak ada dah. Tapi makan kena pantang kan, betul tak? Kan? Betul. So makan ikan kan? Pakai ikan. Lagi? Dengan nasi. Dengan nasi. Nasi. Air kosong, minum banyak. Minyak. Apa minyak-minyak? Bukan minyak-minyak. Air kosong kena minum banyak. Jangan kekaingan, nampak pun ayang lah. Pegang macam ni. Air minyak. Air minyak. Air minum banyak air je. Minyak banyak air. Bukan minyak. So Jejak dah terkorban. Dia punya dah terkorban. So hari ni sempena hari kurban ni kan. So kita berkorban lah. Berkorban untuk kejayaan jangan kita berkorban untuk kejahanaman. So apa-apa pun pengorbanan kita tu kena ikhlas. Kena ikhlas. Kena ikhlas je. Kita berkorban ikhlas. Untuk kejayaan, ikhlas. untuk kebahagiaan, untuk pertolongan. Kita kena ikhlas. Berkorban. Berkorban. Okey. Jadi seperti
zaman Nabi kita kan, Zaman. Nabi Ibrahim tu kan. Jadi kita berkorban. Simple je lah kan, nak panjang-panjang pasal tu pun saya rasa semua kawan-kawan semua dah tahu dah kan. Alhamdulillah. Jadi nampak dia tak tidur diam begini. Kena sunat ni. Tak apa lagi ada misai ni macam mana? Tak apa? Tak apa. Oh tak apa kan. Misai sikit-sikit lah macam abang macam ni kan. Handsome kan? Handsome-nya. Oh handsome. Ada apa-apa nak bagi tahu kat kawan-kawan? Cakap, nak cakap. Kalau apa, siapa yang belum sunat tu, cakap. Tengok kamera lah. Siapa yang belum sunat tu? Siapa yang sunat? Siapa yang dah nak sunat Siapa nanti? yang nak sunat ni? Korang jangan takut lah. Cakap. Kawan jangan takut. Tengok Kawan kamera. jangan katuk. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut ke tau. Jangan takut tau. Cakap Jejek nampak Jejek berani okey nampak. Cakap. Sebenarnya okey. Sebenarnya okey, tak sakit pun kan. Sakit. Mak El tipu cakap Mak El macam kena tipu. gigit apa? Harimau. Dia kata macam kena gigit harimau Mak El dalam Filipin. Kan? Sebenarnya tak ada apa pun, betul tak? Tak apa pun, betul. Tak sakit pun kan. Sakit tau. Sakit? Sakit sikit lah kan. Sikit je. Okey. So Jejek, selamat Hari Raya Adha. Raya Adha. Tengok kamera lah. Selamat Hari Raya Adha. Jangan main apa macam. Maafkan Maafkan kami semua, maafkan Jejek. Maafkan Jejek. Kalau ada tersilap, tersalah kata. Tersalah kata. So Jejek minta So, ampun, minta maaf Jejek tak pernah itu maaf tau. Okey guys, selamat Hari Raya Adha kan daripada kami Jejek TV. Jejek TV. Terima kasih Terima kasih. kerana sudi menonton video-video kami sampai habis dan subscribe channel kami. Alhamdulillah. Nanti Jejek TV akan post video-video yang menarik lah akan datang insya-Allah. So jangan lupa subscribe. Subscribe. Okey, like Like. dan follow. Okey, bye-bye. Bye.